Kamu punya 3132. Apa nombor? 3132. Okey. Kita tunggu dekat Paratai Tom Yam. Kita nak pergi pasar-pasar. Tunggu di sinilah berkumpul. Kami dah ada dalam bas ni. Sana kita tunggu tetamu VIP kita naik. Ni dia dah sampai dah semua. Ni masih berkumpul dalam bas dulu tadi. Kita bagi Kak Liza kita bercakap. Bio kan. Ni kosong je. Balik kan penuh ni. Balik kan penuh bah-bah ni. Kita berhenti sekejap solat subuh dekat masjid. Masjid apa nama? Masjid apa namanya? Lupa. Masjid Padang Besar. Masjid Padang Besar berhenti berapa minit? 20 minit ni. Kita nak pergi tengok awan nano. Tinggi rumah. Kita nak tengok awan nano. Gelap lagi. Jalannya berbelok-belok. Oh, tu dia. Berbelok-belok jalannya. Taman Negeri Perlis Wang Kelian. Hujan kat luar tu. Ni geng-geng kita. Sajuk. Payung siapa tu namanya? Jangan. Terbang-terbang. Terbang-terbang payungnya. Belakang. Mana ibu? Kita nak tengok awan nano. Kat sana tempat kaunter. Kaunter tiket. Bayar seorang RM3. Dah. Situ. Akan naik sana ni. Tak. Apa? Ini. Ada tak?
dia pada pergi dah jauh dah. Kita 4 orang boleh. Okey, kita nak cantik ke? Boleh nak ambil video Nak ambil video tu. Cantik kan? Oh ya. Cantik pemandangan dia. Sini pun boleh, tak apa. Dekat je. Dekat je. Itulah dia tulisan tu, nampak tu. Kat situ lah kita orang bergambar. Tuyun. Okey, jom turun. Allah Akbar. Kakak bawa payung. Tak nak gambar kat situ. Eli buka payung ni. Ada. Eli buka payung ni. Ada nak guna payung ke? Saya ada bawa payung lebih ni. Bawa payung. Boleh. Tapi nanti pulangkan balikkan saya tau. Ini apa ni? Di bawah. Jom. Kita ke sana. Kita nak post gambar. Kat sini. Kita gambar kat sini nanti. Gitu. Cantik. Di bawah sana jom. Bukit Cabang. Mana nama Bukit Cabang ni? Oh, ni Bukit Cabang. Ui, sana sikit. Tu dia orangnya tu. Oh, yo. Ambil gambar kat sana. Tu, gunung apa? Kita ambil gambar kat situ nanti. Video yang dulu. Ni suasananya. Ha? Okey, 1, 2, 3 dah. Oh, dia kiri ni okey sekali. Alah, lagi sekali. Sekali tak ada. Next time. Tadi dah 2 kali. Atas ni. Belum. Demo itu yang kena angkat ke aku. Kalau tak hujan ni makan rata ni. Wah, angin. Video saya lah. Dia cepat lah. Lambat-lambat lah sikit turun. Sikit. Orang ambil video ni. Piah ni. Piah. Dah. Atas. Sampai atas. Atas kat pas-pas. Dekat ngambai tu. Jalan kaki. Kalau tak hujan jalan kaki best. Bas kita mana? Ni. Bas Goma. Okey, dah sampai bas kita. Jom. Kita naik. Aduh, Mak. Boleh ke? Tak apa, masih gua naik dulu. Tak apa. Jom naik. Jom Eli. Oh, berangin kau. Siap dia angin. Hujan.
Hujan. Cepat bos. Bos naik bos. Bos naik dulu bos. Naik bos. Ya Allah. Bos jangan tinggal. Bos tak boleh tinggal ni. Bos kena naik dulu. Rasa dek. Esok datang lagi. Kami kat ni okey je. Jalan. Sambil lalu. Ni, Mas. Bagi dia ambil ni. Ya, kenapa saya di sini? Dah. Saya dah kira orang dulu. Kenapa dia di sini? Pasal lah yang buatnya original dengan coklat. Ada ramai lagi kot. Mana nak? Mana tak nak? Manis. Tak nak manis. Tak manis. Ha? Tak manis. Tak manis. Orangnya manis tak apa. Orang yang buatnya manis. Okey, orangnya manis tak apa. Malu ya Allah. Ya Allah malunya. Ya Allah. Saya ni malu ya Allah. Malu. Jangan tak malu. Mana kita punya tempat? Jangan malu, jangan. Dekat wakilian pastikan dia orang cop dekat pasport. Betul, itu benda yang pertama. Lepas dia orang bagi scan pasport korang, depan dia pun buka sepak tengok cop pasport. Hari ni berapa hari bulan? 22 hari bulan 9. Yes, dekat situ 22 bulan 9. Jangan kau tengok minggu lepas boleh kau masuk Thailand. Dah cop dah. Nanti. Hujan-hujan kau meh. Kita nak pergi sana. Aku ni sedap tidur. Jom. Tidur ni. Ada lelap tak mahu tidur. Jom kita nak pergi tandas. Ni? Asyik tengok kereta je nampak. Sana nak pergi masuk. Haknya kita nak masuk ke toilet. Bayar 5 kupang. Bersih tandas ni tengok. Ada slipper tengok. Tengok sila tanggalkan kasut ya. Nampak bersih je Boleh diikut. Bersih je nampak. Ni tu orang cacat. Boleh. Kita nak masuk sini. Nampak? Bau lah betul bunga hidup. Ni bunga hidup. Tu bunga hidup. Hai. Tandas bersih tak apa, kita ambil gambar. Nampak? Ini contoh-contoh yang bagus. Kita ada di Wang Kelian ni. Sempadan Wang Kelian. Tu dia. Nampak tu. Di sana tu. Sana tu. Tak balik lagi ke? Kak Eli? Jom, belum lagi. Dia ni kita ke tandas. Sebab tandas awal. Rokok tu. Elok. Betul lah. Tahu rasanya. Kan tempatnya cantik lah. Bukan ni, sementara ni. Sungai banyak ikan tu. Mana? Oh, ada sungai. Ada sungai tu. Ni pokok ni. Eli, ni pokok rosemary ke ni? Ada bau lah. Ini pokok sentang ni. Sentang tak? Ni. Ni sentang. Mana? Ni pokok cili. Ni pokok cili. Pokok cili ni. Pokok letup lah. Letup lah. Ada ke buahnya? Kalau yang buah bulat-bulat tu. Ya, tahu. Aku suka buah ni. Tu. Ada ke buah? Tak masuk. Hijau lagi. Pokok letup. Ni kesukaan aku ni. Buah letup-letup kau ni. Selamatlah kau kalau tak habis. Buah letup-letup ada. Jalan sungai tu.
Parit kot. Payah apa? Kelapa pun ada lah. Orang nak kelapa tu. Apa? Tu. Tandan kelapa. Nak dapat. Ni pokok yang biji-biji ni. Sungai. Sungai tu. Paya hujan. Ni pokok ni yang kata abang ni. Bayam ni, bayam apa ni? Bayam. Iya, Mak Ari kata boleh makan. Tu kau tengok bunga ni. Iya, bayam ni. Bayam apa namanya? Bayam apa ni? Bayam pasir. Bayam tu. Itu Ya. pokok bunga ni. Pokok bayam. Tak, ni boleh makan ni. Balu ayam. Ni boleh makan ni. Boleh makan lah. Boleh makan ni. Ni. Ya. Mak Ari ni mak masak lemak. Oh. Ni pokok balu ayam ni. Banyak ni. Ni semua pokok ni. Ni buat ulam ni. Ni ada orang ni ada kat sini lah. Ya apa? Ni tengok lagi. Ha? Ayam tak jalan tu. Ni tengok lagi. Ni pokok sekentut. Kentut. Ya. Tak ada dia tak kacau kita. Ya, bau tak? Bau busuk. Ni pokok semalu ke? Tu pokok semalu. Nak aku kusik dia. Tak apa? Ya. Tak apa? Tak lah. Bukan Pokok semalu, bukan. Ada duri. Bukan. Kita tunggu orang balik. Tunggu orang balik daripada wang klien. Apa dibelinya tengok. Banyak pokok bunga tu ni. Ni banyak pokok bunga tu. Itu je yang bawah tu. Lah, dia. Mana lagi yang lain? Kau tak belikan dia ayam. Pagi hujan tinggal itu. Dah lah, jom. Ayah ada buka lampu boleh? Syukran. Okey.